Bye. Bye. Love you. Bye. Assalamualaikum. Hello. Good morning. It's considered morning. Memang morning lah. Sekarang baru pukul. Memang morning. Macam nak pergi overseas kan. Sekarang pukul what's time now? Sekarang pukul 7.09 pagi. Saya dekat airport. Me and Hairul dekat airport. Tengah tunggu untuk boarding. So vlog kali ni adalah vlog Raya 2026. So this Raya turn belah air. So kita orang akan balik ke KL. So ke KL dan KL drive ke Berpahang. So tadi Bunga Ayah dah hantar, pas immigration, dah check in luggage, and now kita dah dekat gate 3 untuk kita boarding masuk Belun. I think that is our Belun. I think lah, sebab gate ni pergi Sibu dengan KL. So KL 8.30, Sibu 9.30. So kita akan naik dulu. Sekarang baru 7.09 minit. Kita akan boarding dalam 7.55 macam tu. So ada lagi dalam 49 minutes. So comel tau, semalam kan Arfa video call. Dia kata Cumin bawa balik everything untuk kita buat video dekat video raya. Sebab 2024 kita ada buat video raya. Yes, 2024 masa tu I belum kahwin lagi, I buat vlog raya. My first ever raya vlog and my first YouTube video. And tahun lepas 2025 I ada vlog juga, tapi raya dekat Kuching. So now of course kita akan vlog juga untuk raya 2026. Sekarang masih puasa dan kita sekarang dekat dengan kafe. So bau laksa Sarawak tu sedapnya. Sekarang kita dah nak masuk ke Belun. Sekarang tengah queue. It's our airplane. Sekarang tengah queue. This is me and this is Hairul. We got our seat. Safely landed to KLIA 2. Oh, smells so good. Mana? Oh, tak jugalah. Hari tu saya balik dah ada. So, Hairul carry bag. Kita kena jalan all the way from J11 untuk pergi ke baggage claim. Oh, sedapnya buat makanan now. Ya, puasa. Sebab kita masih Ramadan. Kita nak claim the luggage. Now we are waiting for claim the luggage. 3 minit lagi. Dan kita akan keluar ke sana. Tapi hari ni kita dengan Hairul. So Hairul dah in charge nak ambil bag. Wah, this is semua roti Gardenia. Wah,
We are done claim our baggage and now kita nak pergi ke gate. Nanti Abah Lap ambil, Abah Lap pick up. Kita dah reunited dengan Arfa. You miss me? Yes. I miss you. Yee! Yeah. Kita sekarang dekat Mitsui Outlet sebab kita nak cari kasut raya. Tak sempat nak cari kasut raya kat Kuching. And one more thing, luggage kita dah penuh. So kita decide untuk cari kasut raya dekat sini. Ya, dengan Afa. Nak cari bata for Mak and for me, I don't know yet. We'll see how. Kita sekarang dengan Arsyad. Hai Arsyad. Kita nak balik kampung. Oh, sekarang nak pergi ambil Kak Cik dekat rumah Kak Cik dekat Beranang. And then kita terus balik ke See you guys. Sekarang kita dah sampai dekat Bera Pahang. And now kita stop dekat Bazar Ramadan Bera. So we buy something for berbuka, untuk berbuka. Sebab sekarang dah pukul 5 lebih. And kita jimat daripada beli daripada nak masak, jimat masak. So we choose untuk beli instead. Hati-hati. So hot. Sini kan? Sini kan? Sini kan? So ni ada orang jual ayam. This is murtabak. Ayam bakar. I think I nak beli ayam bakar. And I think I want to buy nasi kerap. So kita tengok. Uish, ada orang queue lah for I think gula Melaka. Oh, gula Melaka and kuih tepung pelita. So I don't know, rasa nak makan ikan patin, tapi ada few things yang menarik. Ada kuih, ada air. What is this? Oh, corn dog. What is this? Bubur. Okay. Bubur. This is ikan patin. Ikan patin tempoyak. This is ikan patin tempoyak. Oh, ada laksam. Sedapnya. Kuih. This is bihun soup and mee curry. I think mee soup. We have nasi ayam and laksa utara. Also roti john. This is cakes. Ada lauk pauk. Semua terliur macam mana ni? Okay. Bahaya ni. Anak-anak mana? Tu depan. Okay. Oh, ada Costilo. Costilo masih dah habis. Oh, ada lagi RM6. So this is chicken chop. Ada another lauk. Air. Nasi Arab I think. What is this? Oh, nasi geprek. This one ada jelly ball. Semua benda dia nak. Tu lah tu. Orang tak puasa pun. Ha? Looks good. Everything looks good. Looks tempting. Baru tadi macam ternampak orang ngorat-orang. Hah? Apa? Tadi saya macam ternampak ada orang ngorat orang. Orang ngorat orang? Lelaki mengorat perempuan. Ya. Oh.
Air last. Ada nasi kukus. Ya, Asyad. Alah, Asyana itu, Asyana ini, Asyana itu, Asyana Asyad ini. puasa ke tak? Ya ke? This is nasi ayam. Ada putu ayam. We have apam balik. Ooh. Wow, ada fries. Ada nasi ayam penyet. Cucur. Wow. Oh ni Vietnamese roll. Kita sekarang cari ikan patin bakar tempoyak. Kalau ada, I hope ada. Tapi I nak nasi kerabu sebenarnya. Hairul pergi toilet, so she's not in. He's not with me. Ai, tunggu. Kat sana. Tadi Asyad nak minum sana kan? Okay, this kid nak minum air strawberry. Sedap? Okay, jom. Pegang kasih. Kita is buy chicken tenders. Ha? Tak payah lah. Pegang kuat. Saya nak beli nasi kerabu. Saya nak beli nasi kerabu. But nasi kukus smells so good. Semua nampak sedap. Okay, kita dah pergi pasar tadi. Kita dah pergi bazar tadi. So kita orang beli nasi kerabu. Lepas tu Asyad air strawberry yogurt. Lepas tu kita beli satar. Lepas tu kita beli laksam. Lepas tu kita beli tongkeng ayam. Kak Cik beli apa Kak Cik? Chicken tender. Air biru. Hati dengan pedal bakar. So itu je kita beli. Oh, Hairul beli air mangga. Kereta satu lagi, which is kereta Kak Ada, Angah, Abalak, Ara dengan Arfa. Tak tahu lagi diorang beli apa. Rasanya macam sama je kot, sebab Angah nak beli nasi kerabu and Kak Ada nak beli bakar-bakar and tempat yang sama juga. So ya. Assalamualaikum. Sehat, Dek? You miss me? Why you don't miss me? I miss you. Aduh. Baru? Ni Amni. Terima kasih. Ini Mama Jifa. See? You miss me? Ya. Nak ibu? Halo, Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita dekat Berepahang. So hari ni kita nak pergi ke Cenor, Pasar Cenor. Tak tahu kat siapa tu. Dengan Abang Den. Lepas tu ada Kak Noh, ada Mak. Lepas tu ada Kak Cik. Hai. Ada Angah dengan ada Kak De and me. So kita nak pergi Pasar Cenor. Kita tengok dekat Pasar Cenor lagi ada apa. Ada Sekarang kita masuk ladang kelapa sawit untuk pergi ke Cenor. So sekarang dekat Felda Purun. dah. Pi dengan Kak Madin. Ini jambatan Cenor. Tengok ada rumah bawah tu. Tu rumah tu. Jambatan Kat sana pun sungai ke lagi. Kat sini rumah. Sungai tak tu. Ayak naik dah. Kalau banjir. Ikutlah kalau banjir besar Dah boleh rumah jadi bawah naik. tu dah. Panjang titi ni. Jambatan. Jambatan titi pula.
Ya, Sungai Pahang. Main dengan motor arah abah dengan arah abah. Min pun tak ada lagi. Ni view nak. Di kedai dengan Long. Depan jalan. Long tu sampai Pekan sehari Cenor. Semua nak buat semua nak semak Kulit lembu. Mana? Kulit sapi. Oh, Wow. Ada jering. Ada kulit lembu. Asam keping. This is my first time datang here dekat Cenor ni. Dekat pasar Cenor ni. So kita tengok apa yang ada. There's a lot of people. Oh, buah asam. Ni buah apa? Setui batang. Campur ni. Bukan setui. Setui yang kuning tu. Oh, okay. Campur manis. Wow, smells so good. Ni apa tu? Tepuk telok. Oh, Putik jagung. Oh, putih jagung. keranji. Buah keranji dalam perahu. So kalau dekat Sarawak ada gula apung, dekat sini ada gula kabung. Ni apa? Apa? Emping. This is emping guys. Tak boleh resang lah, boleh tak? Okay. Tak pergi beli ke arah ni. Ya. Tak balik. Kuih dua, tinggal dua je dah. Ada kuih-kuih for raya. Ada belacan, ada apa nama tu? Ikan kasam. This is pasar. Looks like. Let's see, ada gula kabung again. Ni dia, sedap ni dia. Kita makan harga kat rumah mak tu. Jeruk maman. Jeruk maman sedap. Daun palas ada, banyak daun palas. Ni kelapa pun ada. Sambal tepoyang. Wow. Lamajah. Sini bela apa dah? Ikan. Abang ni dengan Kak Noh jalan ikut lain. Panjang lagi sampai sana Sampai sana tu pula tu. Wala ni. Kita masuk jalan tengah tu. Tapi tak ada tak mana kereta. Dengan mak. Dah lupa deh. Mama 10 lagi. Hamlah 10 lagi. Sedang 10 lagi, Mak. Bukan kuih. Buah. Wow. Aku tu lagu arcade. Jom. Bukannya CD. Dulu CD. Duduk sini. Mak jumpa kawan dia. Kampung orang Sarawak. Sihat. Oh, Kak Cik main dengan anak dia. Patut Najwa kan? Kenal. Ada dua jara kecil. Bukan jauh sikit tak? Bukan mana? Pekan Pahang. Oh, nak Pekan Pahang dia ke Kuantan. Hang beli apa? Batang buruk. Alung hari tu dia cakap nak beli batang buruk. Hang beli apa? Inilah sekolah saya. SMK Seri Bera. Ini sekolah saya. Kalau min
buat tikar. Kita orang now dekat Econ Safe. So kita beli barang-barang rumah untuk raya. Kat Cik, kat dia. Korang rasa total berapa? Hang rasa total berapa? 5. 5, okay. I have no idea. Sebab apa barang-barang yang Tafu ada. So kita kena ambil yang besar ke apa dulu? Oh. Kalau timer habis kena cepat-cepat lepas. Tapi jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Masuk mana? Tekan lah, tekan je. Tekan je. Ha, tunggu sampai timer dia. Tekan. 1, 2, 3. Jangan lepas lagi, jangan lepas lagi. Tunggu timer dia habis. Masuk? Dulu. Ada fail. Apa? Tak Tak boleh. Dia faham. memang confused sikit tapi tak boleh cepat, tak boleh lambat sangat. Oh, tu last game kat dapur. Apa benda? Ni ambil. Nanti dia buka kan. Apa dia? 3, 2, 1 lepas. Tu nampak. Oh. Oh. Min fail. Yes. Alah. Lagi balik semula. Dia jangan gerak lagi. Di mana ni? Bagaimana ni? Boleh seorang semua orang. Saya nak ambil benda tu. Saya nak ambil benda tu. Itu saya memang pilih orang yang Mana Mimi mati dah ke? Mati. Kejap nak klik. Dia tak ambil ni. Ambil ni kan. Lari lagi. Okey. Jangan kena. Ni ada jiran call padahal dia duduk kat situ Ni orang buat Fajrina. Hai kak. Ni dia call padahal dia dekat situ Assalamualaikum. Weh. Tak pasal abak tau. Siapa tak pasal? Dia tak puas kalau hang pelik ni. Hei, orang buat Fajrin learning class lah. Nanti poyok. Hai, janganlah. Sekarang kita dekat rumah. Okey. Pakai asam pisau. Cik Min saya sekarang tengah potong daging. Tapi urat-urat ni pisau tak berapa tajam. So, ya. Ni Mak Lang. Tu, tunjuk uncle. Jangan off on dia. Orang tengah kupas kerang, kopek kerang. Duh, busy. Ni mak nak recycle. Okay, sekarang hari Khamis malam. So tadi dah pengumuman hari raya. So hari raya adalah hari Sabtu. So kita dah get ready nak pergi ke masjid untuk sembahyang tarawih for last untuk tahun ini. Jom. Kita nak makan jebok. Ada Amni. Lepas tu ada sama apa? Ayam asam. Mana Amni? Ada kerang. Ni dia nak makan. Ya, orang lain pun tengah makan. Makan. sedap. Sudah tak makan asam boy? Sudah tak makan asam boy? Sedap. Cucu. Asam pun strawberry. Perisa dengan strawberry. Sedap dan mantap. Dapatkan di link di bawah. Sikit boleh ke? Boleh? Yalla, yalla. Gurih. Kita nak makan sup dulu. Ni? Kok. Dua-dua. Tekan dia satu atas. Kau sini. Tekan. Makan sup. Biasa. Main strawberry. Okay.
Afa nak try this one. Pistachio crunchy kunafa milk chocolate. Ni kakak punya. Lepas tu, tapi dah tinggal sikit dah sebab hari ni hari kedua. Tapi Afa nak try masuk dalam video, no problem. So, this is the chocolate. Ha? Anak. Ya, tapi bagi Afa dulu, okay? Okay. Pula. Lepas tu Cumin. Harap sikit. Banana banyak sikit. Okay, banyak sikit ni. Tapi ni tak banyak sangat. Kita share, okay? Boleh? Okay. So, this is the chocolate. Cuilah. So, dalam dia ada kunafa. Okay. Ara. Apa rasa? Mau dong. Alah, kasih penat juga. First ke? Bismillahirrahmanirrahim. This is my first time juga makan coklat kunafa ni. Lepas tu Ara pun nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pistachio je. Rasa pistachio. Sedap. Darah lagi. Hai guys. Hari ni hari Jumaat. Sekarang kita dekat Mr. DIY. Cari barang sikit untuk rumah. Hari ni just berdua je dengan Hairul. So kita follow Hairul beli barang. Sebab sekejap lagi kita nak pergi aircon safe. I think yang tu Hairul akan tolak troli for me. Sekarang ni barang for Hairul untuk rumah mak. Tengok ni. Sekarang tengah dah dekat kaunter dah. Kita nak kira berapa kita tahu. Tinggi lagi. Woohoo! Wah! Kita orang hari ni malam raya, kita orang main mercon, main bunga api. But at the same time, kita nak kemas rumah untuk persiapan raya esok. Wow! Wow, cantiknya. Wah. Selamat Hari Raya. Jap. Arwah kita orang macam main. Sekarang dia orang Siap kabur. Ha? Oh, sudah. dia orang nak buat kuih. Say hi. Okay. Kita orang ada plan sebenarnya. Kita orang nak buat birthday card. Tengok ni. Happy birthday card. Ni Abang nak pegang. Kita nak nyanyi. Okay. Kita nyanyi bertiga. Sabar. Okay. Lilian. Cepat. Oh, cepatlah lagi sekali. Ada angin ke? Abang nak dapat dekat sikit. Tutup anginnya ah. Janganlah, tengok abang Razak. Adik. Okay, 1, 2. Jap. 1, 2, 3. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to Atam. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Atam. Allah selamatkan kamu. Yeay! Tia! Oi! Potong! Masalahnya belum cukup umur. Buat awal lah. Buat awal lah. Lagi kau tak cukup. Tadi korang tak cukup. Asyik yang foto. Basuh balik. Yeay! Allah. Salam kan. Ambil gambar sini dulu dia. Cepat. Cakap happy birthday Umi. Dia dah peluk dah tadi kan? Terima kasih. Tu Asyik. Terima kasih semua. Asyik cakap happy birthday Umi. Happy birthday. Sayang Umi, sayang Umi. Hai Umi. Kenapa Umi hantam? Nak masak, nak makan. Rendang ayam, rendang daging. Apa ni tu? Cepat ni. Apa nama punya kerakau? Apa makan? Hairul tengah iron baju. Saya tengah in charge apa nama? Vacuum dengan mop rumah. Dan yang lain tengah makan. Okey je. Side okey dan okey. Apa perasaan awak orang nyanyi happy birthday kat awak tadi? Awak terkejut ke sana? Terkejut. Dan terkejut lah sebab tak cukup umur ke. Tapi Happy lah. happy lah Oh tu je Tapi lah. tak ambil lah, tak happy lah sebab tak comel. Nama pun surprise. Ni nampak gelap ke tak ni? Lampu dah pasang ah. Cahaya menurut tak? Abang lagi terkejut sebab kita orang tiba-tiba tarik dari pergi dapur. Dia pun tak tahu. Oh, siapa ni bayar? Mana boleh bagi tahu? Takkan yang kejut dia bayar kan? Thank you. Takut tak ada stok. Hang tahu lah kaya-kaya ni. Dah tak gigang ni kalau ikut umur dah tak ada kat sini. Korum tak ada dah. Hang pun tak ada dah. Ha. Sekarang dah pukul 11 malam baru sempat nak makan mi kuah angah buah dengan air lychee ais. Tu Kak De tengah iron baju. Happy birthday. Dah sunyi dah. Orang dah tidur.